Hai semua, hari ini saya akan kongsikan satu lagi resepi yang simple dan menarik, iaitu Yorkshire pudding. Resepi ini sangat simple. Kita cuma perlukan 4 bahan saja. Pertama, kita perlukan 4 biji telur. So, measurement kita gunakan gelas. Simple je. Kita masukkan dalam gelas ke semua telur tu dan kita tengok setakat mana telur tu akan berada di dalam gelas tu, dan itu akan jadi measurement kita untuk bahan-bahan yang lain juga. Okey, dah masukkan semua telur ke dalam gelas tu, dan itulah kita punya level measurement untuk barang-barang kita yang lain. Okey, untuk barang kedua kita akan masukkan susu segar pada level yang sama ya. Okey, sama macam telur tadi, kita akan ukur pada level yang sama. Untuk bahan ketiga kita adalah tepung gandum. Tepung gandum biasa ya. So, kita akan ukur pada level yang sama juga. Okey, setelah tamat mengukur 3 bahan utama kita tadi, bolehlah kita memulakan proses untuk membuat Yorkshire pudding kita ini. Okey, masukkan telur ke dalam bekas dan ukur telur ini sehingga sempurna. Kemudian kita masukkan susu tadi. Dan kacau lagi. Dan kacau lagi sehingga sebati. Setelah campuran kita betul-betul sebati, masukkan sedikit secubit garam ke dalam campuran tadi dan kacau lagi sehingga sebati. Dan masukkan bahan yang terakhir, iaitu tepung gandum kita, dan kacau lagi sehingga betul-betul sebati. Okey, bila campuran kita ni dah sebati, kita akan ketepikan dan biarkan selama 1 jam atau lebih. Dan sementara kita nak tunggu, kita akan masukkan 1 sudu minyak ke dalam acuan pembakar kita. Minyak ini akan dimasukkan ke dalam oven dan dibakar pada 200 darjah Celsius selama 5 minit. Minyak yang Zizi guna ni adalah minyak sayuran ya. Tapi kalau ada yang nak menggunakan butter cair pun boleh. Okey, setelah kita bakar di dalam oven selama 5 minit, tiba masanya kita masukkan adunan kita tadi ke dalam bekas-bekas kita ini, dan kita akan bakar semula ke dalam oven pada 200 darjah Celsius selama 20 minit. Nampak tak dalam oven? Resepi ini akan naik tinggi, tapi jangan risau, dia tak akan terkeluar daripada bekas kita tadi.
Tapi make sure dalam oven kita pastikan ada pelapik di bawah ya, sebab kita tak nak nanti minyak tu akan menitik ke bawah. Dah siap. So, Yorkshire pudding kita ini bolehlah kita hidangkan untuk dimakan dengan apa saja yang kita suka, sama ada jam ataupun apa saja yang bersesuaian. Okey, selamat mencuba dan jangan lupa follow, share dan like. Bye.